Kalau kita tengok yang minggu lepas, kita masih lagi dalam perbincangan doa, doa solat tarawih. Dan ada sebahagian mengatakan nama dia ni adalah doa kamilin. Okey, itu. So, kalau kita tengok dalam doa ni tuan-tuan, ada banyak perkara yang apa kita sebut, banyak perkara yang baik, dan kita meminta kepada Allah supaya menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Itu kan. Okey, so hari ni kita sambung. Okey. Okey, kita baca dulu Ustaz yang minggu lepas kan. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika muaddin wa ala salawati hafizin wa liz zakati fa'ilin wa lima 'indaka talibin wa li 'afwika rajin wa bil huda mutamassikin wa 'anil lagwi mu'ridin وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وبالنعماء شاكرين وعلى البلايا صابرين. Okay, so semua yang kita minta tu semua tuan-tuan adalah ketika di dunia. Kalau kita tengok balik tuan-tuan, semua yang kita minta tu adalah supaya kita nak menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Okay? Dan kesemuanya itu adalah ketika di dunia. Contoh wafil akhirati raghibin. Raghibin ni gemar. Kita minta Allah jadikan kita orang yang gemar terhadap akhirat. Gemar tu bila ketika di dunia, di akhirat memang macam mana nak kata? Di akhirat dia tak jadi dah. Sebab dah nampak dah, kan? Wabil qada'i radin. Itu semua tu semua adalah ketika di dunia. Dan kita tengok bentuk doa ni tuan-tuan, dia dimulakan dengan disambung dengan haraf ataf, kemudian haraf jar. Okey, ingat balik kan? Tu. Kalau tengok mula semua depan tu adalah haraf ataf, kemudian disambung dengan haraf jar. Okey. So hari ni kita sambung. So yang seterusnya ini tuan-tuan adalah kita minta untuk benda yang berada di hari akhirat. Okey, kita minta yang itu pula. Okey, so kita tengok pula wa tahta liwa'i sayyidina wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Okey, kemudian wa ilal haudhi waridin. Wa ilal haudhi waridin. Okey, kemudian wa fil jannati dakhilin. Okey, kemudian wa ala sariratil karamati qa'idin. InsyaAllah. Okey, kita sepak habis ni. Wa fil jannati dakhilin. Kemudian wa ala sariratil karamah qa'idin. Kemudian wa bihurin ainin mutazawwijin wa min sundusin wa istabraq wa dibaj mutalabbisin wa min ta'amil jannati akilin. Okey, kemudian wa min labanin wa asal musaffa
مصفين. ش- شارب. بأكواب. وأباريق. وكأس من معين. مم. مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Okey. Okey, kita tengok satu persatu. Dan kita tengok sikit berkenaan dengan yang bahasa Arab punya kan. Okey. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamati sairin wa ilal hawdi waridin wa fil jannati dakhilin wa ala sariratil karamati qa'idin wa bihurin ainin mutazawwijin wa min sundusin wa istabraq wa dibaj mutalabbisin wa min ta'amil jannati akilin wa min labanin wa asalin musaffain. Musaffain. Faini. Syaribin bi akwabin wa abariq wa ka'sin mim ma'in. Okay. Okay. So doa yang kita nak minta ni tuan-tuan apa nak kata, benda yang kita nak minta ni semua yang lepas daripada ni adalah ketika berada di akhirat pula. Okay, cuba tengok. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin yaumal qiyamati sairin. Wa tahta, dan di bawah. Liwa, liwa ni maksud dia panji ataupun nak kata apa? Liwa ni bendera. Kalau ikutkan lah, liwa ni maksud dia bendera. Panji lah kat sini. Okay. Liwa'i sayyidina Muhammad, penghulu kami iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, pada hari kiamat sairin, berada di bawahnya. Okey. Wa ilal haudhi waridin, dan kepada al-haud. Al-haud ni apa ni? Kolam Nabi. Waridin maksud dia sampai. Waridin. Wa fil jannati dakhilin, dan dalam syurga itu dakhilin masuk. Wa ala sariratil karamati qa'idin, dan di atas sarirah al-karamah. Sarirah ni kalau ikutkan makna dia katil lah saya. Sarirah. Itu singgah sana. Al-karamah yang mulia. Qa'idin. Duduk. Duduk di atas singgah sana yang mulia. Wa bihurin ainin mutazawwijin. Dan juga dengan hur'in. Dengan bidadari mutazawwijin. Mutazawwijin maksud dia apa? Kahwin. Ataupun menikah. Kalau apa ni, tuan-tuan tulis dalam borang. Borang. Mutazawwij. Maksud dia berkahwin lah tu. Married lah. Kan? Mutazawwij. Wa min sundusin wa istabrakin wa dibaj mutalabbisin. Okey, tiga perkataan. Sundusin, istabrak dengan dibaj. Yang ini adalah jenis sutera. Ada sebahagian sutera tebal, ada sebahagiannya sutera yang nipis. Mutalabbisin, mutalabbisin ni maksud dia memakai. Okey, ketika di dunia kita untuk kaum lelaki.
Diharamkan tak boleh memakai sutera. Di hari akhirat pakaiannya adalah pakaian sutera. Cuma benda yang berada di akhirat tak sama dengan yang ada di dunia. Selalu saya sebutkan yang sama hanya pada nama aja. Maksud dia apa? Di dunia ada sutera, di akhirat dalam syurga pun ada sutera. Cuma adakah sama? Tak. Yang sama hanya pada nama aja. Okey. Sundusin istabrak dengan dibaj. Yang ini adalah nama jenis sutera. Mutalabisi ni maksud dia pakai. Wa min ta'amil jannati akilin. Akilin ni maksud dia makan. Ta'amil jannah. Apa ta'amil jannah? Makanan di dalam syurga. Ta'am maksud dia apa? Makanan. Kalau tempat makan, kita sebut sebagai mat'am. Dan sekarang ni saya rasa tuan-tuan pun dah biasa dengarkan mat'am nasi Arab. Kan? Mat'am. Kedai makan. Kan? Mat'am. Ta'am maksud dia makanan. Okay? Ta'am maksud dia apa? Makanan. Wa min ta'amil jannah. Dan daripada makanan di dalam syurga itu, akilin. Kami makan. So, apa makanan di dalam syurga? Banyaklah. Apa je yang kita minta dapat. Kan? Wa min labanin wa asalin musaffaini syaribin. Dan daripada laban. Laban ni maksud dia apa? Laban maksud dia apa? Susu. Wa asalin. Asal. Apa maksud asal? Madu. Musaffaini. Sifat kepada dua tu. Laban dan asal. Yang suci, yang bersih. Okey. Okey. Syaribin. Okey. Kami minum. Syaribin maksud dia apa? Minum. Maksudnya kita minta supaya kita terjadi termasuk dalam orang yang dapat minum minuman dalam syurga. Apa? Susu dan madu. Musaffain yang sangat-sangat bersih, yang sangat-sangat suci. Okey, minum tu dengan apa? Bi akwab. Minum dengan akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in. Bi akwab dengan akwab ni tak silap saya gelas. Abariq, saya ingat saya kendi. Abariq. Wa ka'sin. Ka'sin ni saya tak ingat. Ada yang biasa jumpa tak? Siapa ingat ka'sin? Wa min labanin wa asalin musaffaini syaribin bi akwab. Syaribin tu, sorry, bi akwab tu dia kena sambung dengan syaribin. Syaribin bi akwab. Syaribin minum. Minum bi akwabin. Dengan gelas. Akwab. Wa abariq. Dan juga kendi-kendi. Wa ka'sin. Ada siapa tahu perkataan ka'sin terjemahan dia apa? Saya lupa dah perkataan. Kak Sin tu kan kalau dulu kita belajar dalam surah Al-Waqiah tu kita sebut dia piala ke macam tu. Ya. Kalau bahasa Indon dia kata sloki ya. Maksudnya macam tempat minum yang mahal tu lah. Hmm. Okay, Allahu a'lam. saya pun tak ingat dah. Akwab tu ingatlah. Gelas. Akwab, abarik, kendi. Uh, wa ka'sin. Dan juga ka'sin, piala. Dia terjemah piala. Kalau dalam terjemahan tu dia bagi piala, tempat letak minuman tu. Dia maksudnya tempat minum apa yang mahal tu lah. Kan? Yang special punya. Okay. Wa ka'sin min ma'in. Min ma'in. Ini saya pun tak ingat. Hmm. Okey. Habis dah. Oh, okey. Cuma ini adalah antara nikmat-nikmat yang berada di dalam syurga. Okey. Itu kan mata air Ustaz. Mata betul-betul ma'in, betul lah ma'in. Air yang mengalir. Betul ma'in. Hmm. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin. Betul min ma'in, betul. Daripada air yang mata air yang mengalir. Betul. Sebab di dalam syurga ada sungai. Kan ada sungai. Sungai itu sama ada sungai itu daripada apa? Susu, madu, Madu dan ada lagi lah. arak kan tiga kan? Betul arak satu lagi. Hmm. Ya, ada tiga arak. Cuma selalu saya sebutkanlah yang nama aja sama Susu Hmm. asal madu. Nama aja sama. Tapi benda dia tu lain. Jangan nampak madu.
Saya tak boleh makan Ustaz, madu manis. Okey, makanlah apa pun di syurga, tak jadi penyakit, tak jadi apa. Kita makan tu bukan dengan sebab lapar, tak. Tapi kerana nak menikmati sahaja. Tak ada tanda Makanlah banyak mana pun tak jadi penyakit. Okey. Disebutkan bahawa yang kita makan tu akan bertukar jadi peluh. Dan peluh tu pula berbau dengan sangat wangi. Sebahagian kata bau kasturi. Okey, itu. So ini adalah maksudnya kita minta minta benda-benda yang ada di dalam syurga. Okey, sama ada dari sudut makanan, dari sudut pakaian, apa lagi, tempat yang elok yang cantik, semua tu. Okey, wa ilal haudhi waridin. Okey, cuba tengok. Al haudhi maksud dia kolam kolam Nabi tu waridin, sampai. Maksud kita pergi kepada al haudhi dan dapat minum daripadanya. Okey. Okey. Cuma kita tengok dia punya bentuk. Okey, kalau kita tengok dia punya bentuk ayat masih lagi sama, iaitu dimulakan dengan huruf wa. Perasan tak? Wa tahta. Kemudian wa ila. Lepas tu wa fi, wa ala, wa bihur, wa min, wa min, wa. Okey, cuma last kali dia start dengan ba. Perasan tak? Bi akwab. Dia kalau saya boleh tulis atas ni, saya akan ambil letak atas. Sebab syaribina bi akwab. Minum, minum dengan gelas. Nampak? Yang tu dia tak sambung dah bi akwabin tu. Syaribina bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Okey. So kalau tengok bentuk dia, dimulakan dengan huruf wa, disambung dengan huruf wa. Kenapa? Sebab ini masih lagi sambung. Ataupun kalau kita belajar dalam bahasa Arab disebut sebagai apa? Atau Haraf ataf. Apa tu haraf ataf? Kata hubung. Dan biasa di dalam Quran yang banyak kita jumpa adalah huruf. Huruf apa? Huruf wa. Huruf wa. Wa ni maksud dia apa? Dan. Wa ni maksud dia dan. Dan kalau tuan-tuan perasan, sebenarnya di dalam doa yang tu imam baca, sama ada dalam solat ataupun di dalam lepas solat tarawih tu, perhatilah sebenarnya banyak sangat huruf wa. Macam contoh yang tuan-tuan biasa dengar, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Lepas tu nah, wal jannah. Wa tu kat tengah. Dan wa na'udzubika. Masih juga sambung. Okey. Wa na'udzubika min sakhatika. Sakhatika wan nar. Okey. Sebenarnya banyak haraf ataf di dalam doa. Okey, itu. Dan selepas daripada haraf ataf disambung pula dengan apa? Dengan ba dengan ba. Sama ada dengan haraf jar ataupun isim zaraf. Macam contoh tahta ni isim zaraf. Lepas tu yang lain ila, fi, ala, semuanya adalah haraf. jar Haraf. Okey, dan okey. Itu tak masuklah bi akwa bin tu. Dan di hujungnya diakhiri dengan yang ada ya. Ya nun. Dia punya bentuk dia sama Cuba tengok. Sairin, waridin, dakhilin, qa'idin. Lagi. Mutazawwijin. Lagi. Mutalabbisin, akilin, syaribin. Tak. Ma'in. Main tak? Oh, Ma'in tak Main tak. Okey. Dan kalau kita belajar di dalam kaedah bahasa Arab, semuanya adalah perkataan jamak. Sairin, waridin, dakhilin. Jamak ni maksud dia apa? Plural. Okey. Perasan tak? Dia semuanya adalah plural, jamak. Maksud dia apa? Kalau tuan-tuan buang ya nun tu, semua akan jadi mufrad. Sair, warid, dakhil, qa'id, mutazawwij, mutalabbis, akil, syarib. Oh. Okey, semuanya adalah ni start daripada atas lagi ni.
Kalau kamilin dijadi kamil. Kamil. Muaddin muaddi, hafizin hafiz, fa'ilin fa'il, talibin talib, rajin raji, mutamassikin mutamassik, mu'ridin mu'rid, zahidin zahid. Pernah dengar zahid? Nama orang kan. Zahid. Raghibin raghib, radin radhi, radhi. Cuma dia guna perkataan jamak ataupun plural. Syakirin syakir, sabirin sabir. Okey, semua dia guna perkataan Jamak. okey. So cara nak terjemahan dia, kalau kita tengok balik yang sebelum ni, kena terjemah yang hujung dulu. Okey. Macam contoh, cuma kalau nak terjemah kena ambil daripada yang awal lah, sebab dia haraf ataf disambung yang daripada yang awal. Maksudnya Allahumma ja'alna sa'irina tahta liwa'i sayyidina Muhammadin yaumal qiyamah. Allah jadikanlah kami sairin, orang yang berlindung di bawah panji-panji Nabi di hari akhir. Jadikanlah kami orang yang sampai kepada Al-Hawdi, pelam Nabi. Dan juga jadikanlah kami orang yang masuk di dalam syurgamu. Orang yang duduk di atas singgasana yang mulia. Orang yang berkahwin dengan bidadari. Orang yang memakai sundusin, pakaian daripada pelbagai jenis sutera. Ada sutera yang tebal, ada sutera yang nipis. Dan kita minta jadikan apa? Orang yang dapat makan daripada makanan di dalam syurga. Dan juga orang yang dapat minum daripada susu dan Madu. dengan apa? Minum tu bukan dengan apa? Gelas biasa, tak. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Dan kalau tengok sini bawah ni pun dia ada ataf juga ni. Akwabin. Lagi abariqa wa ka'sin. Wah. Kat bawah tu pun ada wa. Cuma dia wa kat sini dia bukan sama yang atas. Dia start situ je. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin. Minum tu dengan tiga cara, tiga benda, sama ada akwab ataupun abariq dan juga ka'sin. Okey, itu. Okey, habis itu. Dan doa ni memang kebanyakannya kita akan baca, bukan kita lah. Tu imam akan baca bila mana lepas solat Tarawih. tarawih. Okey, satu lagi saya nak tambahlah doa ni. Okey, qada yang semalam ni kan. Semalam ni tak ada kan. Okey, iaitu tuan-tuan biasa ambil doa ni. Okey, doa yang tuan-tuan selalu sebut. Allahumma inna nas'aluka رضاك والجنة. ridaka والجنة. wal jannah wa نعوذ بك من na'udzu سخطك bika والنار. min sakhatika wan nar. Dia, kalau tengoklah tuan-tuan, doa Nabi ni tuan-tuan, dia doa yang simple tapi merangkumi. Okay, cuba tengok. Dia simple aja tapi merangkumi. Okey, Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami. Kalau nak buat seorang, Allahumma inni. Cuma kalau inni kena jadi as'aluka lah. Itu. Nas'aluka, kami mohon kepada kamu, ridhaka. Maksud ridhaka, keredaan kamu. Wal jannah, dan juga syurga. syurga. Okey, ada huruf wa kat tengah ataf. Nampak? Dan. Okey, dan. So itu juga adalah haraf ataf. Atau Banyak ni, banyak. Haraf ataf memang sangat banyak. Dan tuan-tuan boleh perhatilah dalam doa ataupun dalam Quran sendiri pun, kalau tuan-tuan perhati bacaan untuk imam, perhatilah banyak wa. Okey.
Wa na'udzu bika. Cuma okey, wa ni masih lagi haraf ataf. Wa na'udzu bika dan kami berlindung dengan kamu. Okey. Min sakhatika daripada kemurkaanmu. Wan nar dan juga api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan hujung tu dia ada juga huruf wa. Masih lagi haraf Maaf. af. Masih lagi haraf ataf. Dan bila kita tengok susunan doa ni tuan-tuan cuba tengok. Ridhaka keredaan kamu, sakhatika kemurkaanmu. Benda yang berlawanan. Perasan tak? Ridhaka keredaan kamu, sakhatika kemurkaan kamu. Dan al-jannah lawan dia an-nar. Al-jannah syurga, an-nar Neraka. neraka. Okey, simple je doa tuan-tuan. Tapi merangkumi. Okey, ini adalah doa yang Nabi baca. Okey, dan banyak lagi lah doa, doa. Dan di bulan puasa ni tuan-tuan, perbanyakkanlah doa. Dan malam ni pun kita dah malam ke berapa? Separuh yang berapa hari ni? Jam 17. 17. 17 Malam ni 17. 17. Malam 17. Nuzul Quran. Okey, tak lama dah. Esok Esok Nuzul Quran. Betul lah. Besok nuzul Quran betul. Tapi ingat pula. musuh. Besok adalah nuzulul Quran. Okey. So tinggal beberapa hari je lagi sebelum habis part yang kedua. Saya selalu sebutkan bahawa Ramadan ni dia ada tiga fasa. Fasa yang pertama rahmah. Awaluha rahmah wa awsatuha maghfirah. Pertengahannya adalah maghfirah, keampunan, dan last sekali adalah itqum minan nar. Ah, Apa ni itqum minan nar? Free, bebas, kebebasan daripada api Kebebasan. neraka. Okey, so gunakanlah masa yang ada dengan sebaiknya. InsyaAllah. Amin, amin, amin. Okey, kita doakan semoga Ramadan ni menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita. Amin, amin. Dan insyaAllah besok macam biasa. Besok macam biasa. Dan mohon maaf lah semalam tu. Okey, last minute pula beritahu. Okey, saya pun terlupa tu. Okey. Puan Juni dah ada? Tak ada. Okey, so insyaAllah kita sambung besok lah. Okey, insyaAllah kita sambung besok. Okey, Ustaz, Ustaz. ya, ya. Doa ni kan bihurin nain mutazawijin Ah, untuk menikah dengan para bidadari. Kalau Betul. perempuan bidadara ke? Kalau perempuan tak sebut pula sini. Ah, Ha. Kalau perempuan. Ah, Cuma kalau perempuan disebutkan dia banyak ni perhiasan. Hmm. Banyak perhiasan. Okey. Cuma kalau perempuan tak sebutlah menikah dengan bidadara ke. Yang tu saya tak pasti. Tak cerita pun tak berani. Cuma disebutkan kalau perhiasan dan pakaian tu memang sangat-sangat apa ni? Apa ni nak kata? Sangat-sangat wow lah. Itu je. Okey. Cuma adakah berkahwin dengan bidadara? Itu saya tak berani nak kata. Okey. Boleh ya? Kita amin kan je. Amin. Itu. Amin. Kita perkenan. Ah, Cuma kalau perempuan tak payah amin lah situ kan. Tak adalah amin je lah. Sama. Amin aja lah. Amin je. Kan? Okey. Dekat syurga nanti tak ada rasa cemburu, Ustaz. Betul. Tak ada tu. Tak ada. Dia segala nak kata apa? Sakit hati tak ada dalam syurga. Segala bukan pekat. Apa nak kata? Perasaan Perkara yang tak Segala baik. sifat-sifat mazmumah tu semua tak sifat ada. mazmumah. Nak kata dengki, dengki kan. Dia dapat banyak daripada aku lah. Tak ada, tak ada. Kenapa dia 100 bidadari? Kita seorang je. Contoh, dia 1000 rumah. Kita satu je rumah. Tak ada, tak ada. Tapi kan Ustaz, tak tahulah yang saya pernah dengar lah. Kan kita kalau kita dapat, bukan kita lah, siapa-siapa Hmm. yang dapat syurga, kan dia ada
tujuh tingkat contoh dia kan. Hmm. Kalau dia InsyaAllah dapat kita. yang tingkat satu, yang atas kali tu dia tak boleh pergi visit. Orang yang Tak atas je boleh. boleh visit orang bawah. Jadi Hmm. mana dia tahu orang atas tu dapat 10 bidadari ke dia dapat satu? Tak tahu kan. Itu contoh. Sebab dia tak tahu nikmat orang atas pada dia Ah, kan. Dia cuma tahu apa yang dia dia boleh. dapat. Sebab tu dia merasakan terlalu indah yang dia dapat tu. Sebab Ah. dia tak nampak yang atas dah. Dia tak boleh pergi melawat. Orang atas je boleh melawat orang bawah. Kan? Gitu kan. Lepas tu satu lagi yang kata Aha. kahwin dengan bidadari tu. Tak tahulah yang Hmm. saya terdengar daripada kuliah lah. Kata Hmm. perempuan yang baik ni dia akan jadi ketua bidadari. Jadi dia jauh lebih baik daripada bidadari yang dikahwini suami dia tu. Hmm. Yang saya terdengar. Allahualam Hmm. saya pun tak tahu. Tapi bunyi macam gitu kan kita pun sedap lah dengar. Betul. Ada juga macam tu. Isteri dia lagi Ha. yang paling cantik Ah, daripada Kalau isteri dia bidadari orang tu. yang Yang solehah. salihah. Betul. Ya, betul. dia Dengar juga. ah, Allahualam terdengar lah. Tak ah, tahu nak kata dia betul ke kalau tak. bab yang secara detail macam tu yang tu banyak pendapat lah. Hmm. Maksudnya kalau ada bidadari jadi ketua bidadari ke kan, itu banyak pendapat lah sebab yang tu masuk pada khilaf lah. Okay. Oh. Sebab yang tu Oh, ada dalam khilaf. dalam Quran disebut dengan bidadari je. Cuma tak sebut bidadari tu siapa. Dapat masuk syurga tu pun dah rahmat besar itu. Tak Betul. apalah. Kahwin tu perempuan ni agaknya dia tak sangat kepada benda macam tu. Betul lah dia kepada perhiasan. Kita Dia kan kau nafsu nampak dia emas. lain kan. Nak Kita nampak baju-baju emas lupa dah cantik. ada suami kat rumah. Tak sabar. Tak sabar Masih gitulah nak aku nampak mahal. emas. Aku nampak emas beling-beling aku lupa segala. Okay. Macam ada satu tafsiran mengatakan bidadari ni memang bukan daripada perempuan dunia. Ada yang kata Cipta macam tu. khas. Maksudnya memang cipta khas untuk orang dalam syurga. Ada juga yang kata bidadari ini adalah daripada perempuan dunia. Dan Oh. bila dia jadi bidadari, maksud dia jadi lebih cantik daripada bidadari lah. Sebab dia dah masuk syurga. Mak, Sebab ada. sebaik-baik ciptaan tu kan Ya. manusia kan Ustaz? Okay. So, ada banyak Allah. pendapat. Bila Jumlah pergi situ jumlah dah. So kita masuk dia syurga. bukan macam dia bukan terjadi daripada cahaya ke bukan ya Ustaz macam tu. Itu ada khilaf. Dia ada khilaf lah macam kalau Uh, malaikat kan daripada Malaikat tu memang itu dah jelas. Hmm. tu bidadari ni bukan sama dengan malaikat lah dia tak sama macam tu ya. Yang tu saya tak ingat. Tak apa Sebab pun saya Datuk kita masuk syurga nanti kita pergi tengok. Amin, amin Kak Sabar. Ya Allah Pergi Kak tengok oh Sabar, yang ini amin. bidadari ya. cuma Kak Sabar disifat. tariklah saya nanti, cari saya Kak Kakak Sabar. sama yang perlu ditarik. Mana satu ni? Okay. Cuma kita minta kepada Allah supaya termasuk dalam yang ni. Amin. Amin ya rabbal Kan? Okay. alamin. Nak kata dengan amalan kita tak dapat masuk dengan rahmat. Dengan rahmat Allah. Betul kan? Okay. Ya. Okay. Hmm. So insyaAllah. Oh, apa rasa pukul 6. 5.50 dah. Okay. Hmm. InsyaAllah kita Kalau jumpa cakap besok. Ustaz baru tak habis Ustaz. Ya. Besok jumpa insyaAllah. InsyaAllah jumpa. Okay. Besok Wallahu pagi. a'lam. Besok pagi ada Eh, Ustaz. besok pagi ada insyaAllah. Besok pagi ada. InsyaAllah. Petang tu sekali lah. Petang besok kan. Ya insyaAllah. Ah, okay. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam.